Assalamualaikum dan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Atika binti Zamri. Nombor metrik saya 920315025336. Kod khusus saya ABBG 2203 iaitu pengenalan kepada kaunseling. Nama pensyarah saya adalah Sofia binti Ilyas. Pusat pembelajaran saya di OUM Sungai Petani Kedah. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kaunseling. Pembentangan ini akan menerangkan konsep asas kaunseling, kepentingan komunikasi yang berkesan, kemahiran pendengaran terapeutik serta prinsip komunikasi beretika yang perlu diamalkan oleh seorang kaunselor. Mari kita lihat 4 komponen utama yang terdapat dalam Perteminda ini. Kaunseling adalah satu proses bantuan proporsional yang bertujuan untuk membantu individu untuk memahami diri, membuatkan keputusan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi secara lebih berkesan. Yang kedua, keberkesanan kaunseling. Keberkesanan sesuatu sesi kaunseling bergantung pada hubungan yang terapeutik yang terjalin antara kaunselor dan juga klien. Hubungan yang baik akan mewujudkan suasana yang selamat, selesa dan penuh kepercayaan. Dan yang ketiga, pendengaran terapeutik. Pendengaran terapeutik merupakan kemahiran asas yang akan memperolehi kaunselor untuk memahami mesej dan juga emosi dan juga pengalaman klien secara mendalam. Bukan sekadar mendengar apa yang diucapkan. Yang keempat, seorang kaunselor perlu mengamalkan komunikasi yang beretika bagi menjaga rahsia, bertindak secara profesional dan sentiasa mengutamakan kebajikan klien. Seterusnya, mari kita melihat mengapa komunikasi berkesan sangat penting dalam kaunseling. Komunikasi yang berkesan membantu kaunselor memahami klien yang lebih mendalam. Melalui komunikasi yang baik, kaunselor bukan sahaja memahami apa yang diperkatakan oleh klien, malah dapat mengenal pasti emosi, bahasa tubuh serta mesej yang tersirat yang terdapat yang ingin disampaikan oleh klien. Apabila kaunselor benar-benar memahami keadaan klien, mereka juga dapat membantu klien mengenai pasti punca-punca ataupun menyelesaikan masalah secara yang bersesuaian. Justru itu, komunikasi yang berkesan menjadi jambatan menghubungkan kaunselor dan juga klien bagi membina hubungan yang terapeutik yang lebih kukuh. Selepas memahami kepentingannya, marilah kita lihat objektif pembelajaran bagi topik ini. Terdapat 4 objektif utama iaitu pertama, menjelaskan kualiti kaunseling yang berkesan. Yang kedua, menghuraikan 4 peringkat pendengaran terapeutik. Yang ketiga, memahami komunikasi beretika. Yang keempat, mengaplikasikan kemahiran pendengaran terapeutik dalam sesi kaunseling. Keempat-empat objektif ini menjadi fokus utama pembentangan saya pada hari ini. Sekarang kita beralih pula kepada konsep pendengaran terapeutik. Pendengaran terapeutik ialah kemahiran pendengaran secara aktif untuk memahami mesej, emosi dan pengalaman klien. Kemahiran ini mempunyai 4 fungsi utama. Pertama, membina kepercayaan antara kaunselor dan juga klien. Yang kedua, membantu memahami dan menerima perasaan klien. Yang ketiga, membantu klien meneroka diri mereka dengan lebih mendalam. Yang keempat, menyokong proses penyelesaian masalah secara berkesan. Ringkasnya, pendengaran terapeutik merupakan asas kepada kejayaan sesi kaunseling. Seterusnya ialah peringkat pertama dalam pendengaran terapeutik iaitu menerima dan memberi perhatian. Pada peringkat ini, kaunselor juga perlu menunjukkan kesediaan sepenuhnya untuk mendengar. Antara elemen penting ialah mengekalkan kontak mata yang bersesuaian, menggunakan bahasa lisan dan bahasa badan yang positif, memberikan fokus seterusnya kepada klien, memberi fokus sepenuhnya kepada klien, mengelakkan segala bentuk
gangguan seperti telefon bimbit, bunyi yang bising. Apabila klien merasa dirinya benar-benar diberikan perhatian, mereka akan lebih yakin untuk berkongsi masalah secara terbuka. Selepas memberi perhatian, kaunselor perlu memahami serta mentafsir apa yang disampaikan oleh klien. Terdapat 4 aspek yang perlu diberi perhatian. Pertama, memahami isi mesej. Yang kedua, mengenal pasti emosi klien. Yang ketiga, memahami mesej yang tersirat. Keempat, melihat sesuatu isu perspektif klien tersendiri. Melalui proses ini, kaunselor dapat memahami keseluruhan situasi yang dialami oleh klien dengan lebih tepat. Setelah memahami klien, kaunselor perlu memberikan maklum balas yang bersesuaian, iaitu 4 teknik utama ialah: pertama, frasa. Frasa itu ialah menyatakan semula isi utama menggunakan ayat sendiri. Yang kedua, refleksi perasaan, iaitu menggambarkan semula emosi yang dialami oleh klien tersebut. Yang ketiga, penjelasan bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat. Yang keempat, rumusan bagi menyusun semula isi perbincangan supaya lebih jelas. Maklum balas yang baik membantu klien berasa difahami dan dihargai. Seterusnya ialah peringkat terakhir, iaitu bertindak balas secara terapeutik. Pada peringkat ini, kaunselor membantu klien melalui 4 langkah utama. Pertama, menjana pilihan yang bersesuaian. Yang kedua, menetapkan matlamat yang jelas. Yang ketiga, membantu proses perubahan tingkah laku atau pemikiran. Yang keempat, memberikan sokongan secara berterusan. Kaunselor tidak membuat keputusan bagi pihak klien, sebaliknya membantu mereka membuat pilihan sendiri yang lebih yakin. Selain kemahiran mendengar, komunikasi dan kaunseling juga perlu memenuhi etika profesional. 5 prinsip utama ialah tanggungjawab profesional, kerahsiaan, integriti, mengutamakan kebajikan klien, menghormati klien tanpa prejudis. Prinsip-prinsip ini membantu membina kepercayaan dan memastikan sesi kaunseling berlangsung secara profesional. Selepas memahami proses pendengaran terapeutik, kita dapat melihat kepentingannya. Pendengaran terapeutik mampu meningkatkan kepercayaan klien, mengurangkan salah faham, membantu proses penyelesaian masalah, mengukuhkan hubungan terapeutik, menggalakkan penerokaan kendiri, meningkatkan kebersamaan sesi kaunseling. Oleh sebab itu, kemahiran mendengar merupakan antara kemahiran yang paling perlu kita dikuasai oleh setiap kaunselor. Sebagai penutup perbentangan, terdapat 4 perkara utama yang boleh kita simpulkan. Pertama, seorang kaunselor yang berkesan perlu mempunyai empati dan penerimaan tanpa syarat terhadap klien. Yang kedua, pendengaran terapeutik kemahiran asas yang menjadikan teras kepada proses kaunseling. Yang ketiga, terdapat 4 peringkat pendengaran terapeutik. Yang keempat, komunikasi yang beretika menjamin kesejahteraan, keselamatan dan kepercayaan klien sepanjang sesi kaunseling. Kesimpulannya, komunikasi yang berkesan, kemahiran pendengaran terapeutik dan pematuhan terhadap etika profesional saling melengkapi dalam bentuk seseorang kaunselor yang berkompeten dan mampu membantu klien mencapai perhubungan positif. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Saya membuka ruang sekiranya terdapat sebarang pertanyaan.